Okey geng, sambung projek Wira Geran aku ni. Okey, kita update sikit Wira Geran ni Korang ingat lagi tak spoiler Daktil Wira ni? Kan aku cakap aku nak tukarnya lampu ketiga merah ni kepada warna putih. Dan aku dah jumpa dah geng lampu Albana punya. Albino geng. Dan sebelah brother dia bagi tahu boleh cari dekat kedai oren. Kalau tak mesti aku dah custom sendiri. Saiz panjang dia ni 32 cm geng. So jom tanggalkan yang merah ni. Dia guna 2 skru saja. Lepas cabut tu tarik je sampai terkeluar semua wire. Dan lepas tu masukkan pula wire yang albino tadi. Dan pasang. Mantap. Dan skru. Dan ini dia geng. Mantap geng. Nampaknya aku boleh teruskan projek spoiler ni. Memang cun teruk ni kalau pasang. Jadi aku tak nak tunjuk dulu hasil dia. Aku buka balik lampu ketiga tu. Dan aku boleh hantar terus cat geng. Ngam. Alright, sementara tu kita buat benda lain dulu. Korang ingat tak interior Wira ni? Masih ada yang warna putih lagi. Jadi aku nak hitamkan bahagian yang putih ni geng. Dan alang-alang tu aku rasa macam nak tukar sekali tali pinggang keledar yang baru. Dah buruk habis dah ni. Jadi tanggalkan dulu doorstep ni, belakang dan juga depan. Lepas tu geng, ada bolt saiz 17 bawah ni. Buka bolt tu. Mantap. Lepas tu benda Allah ni kopek sampai dia terbuka. Dan ada bolt 17 juga. Kasih buka juga. Mantap. Lepas tu cover yang putih ni boleh tanggalkan slow-slow geng. Tolak ke atas dan kepakkan. Mantap. Sini ada skru penyangkut. Tanggalkan. Mantap. Lepas tu bahagian bawah ni cuma perlu tolak ke bawah je untuk cabutkan. Mantap. Lepas tu settle geng. Cabut dah geng. Buat dekat lagi sebelah pula. Mantap. Settle tu dekat benda Allah ni aku tandakan mana satu kiri dan mana satu kanan. Dan itu dia geng, cara nak cabutkan tali pinggang dekat Wira Geran ni. Nanti aku nak hitamkan bahagian putih ni dan tali pinggang tukar yang baru. So geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.